Ui, saya terpaksa mengaku saya yang paling terror saya masak. Saya boleh buat cekuduk pisang. Okey. Kalau dekat rumah, memang saya akan buat cekuduk pisang. Itu orang kata kepakaran saya. Okay, antara juadah Aidilfitri favourite Ahmad sendiri apa dia? Antara juadah favourite yang saya akan minta wife saya, Jimmy tahu, saya akan minta Nina masak ayam masak merah, nasi impit, lodeh dan kuah kacang. Ini antara orang rasa untuk saya sendiri tak lengkaplah raya saya pagi itu tanpa ada juadah-juadah ini yang dimasak sendiri oleh isteri saya, Nur Amalina binti Jamil. Okay, kalau macam juadah yang rare sikit, ada tak mungkin air tangan Nina sendiri yang lain daripada yang lain lah? Okey tiba-tiba hari tu dia nak buat mungkin ada. Okey, saya ni jenis tak minta banyak sangat tau daripada Nina. Tapi antara ada juadah-juadah yang mungkin tak tahu orang lain ke atau orang-orang lain pernah dengar. Saya antara juadah yang saya suka air tangan isteri saya masak, sardin pecah telur, lepas tu ayam telur kicap. Benda tu simple je, ayam telur kicap. Tapi untuk saya, bila dia masak, saya macam, oh cukup, saya boleh makan 3 pinggan, 4 pinggan tak ada masalah. Itu antara, okey, ayam masak merah, ayam telur kicap, sardin pecah telur. Cukup untuk saya. Tak payah nak tera-tera yang lain. Cukup 3 ni dah, happy dah saya. Tapi hari raya tak kalah sardin Raya mesti ada macam kita masak apa ayam, lepas tu ada daging rendang. So kadang-kadang ada dendeng juga. So makanan-makanan raya tu memang kita kena sinonimkan dengan raya. Betul. Makanan-makanan itulah. Okey. Kalau macam air tangan Ahmad sendiri pula, Ahmad sendiri pandai masak tak? Ui, saya terpaksa mengaku saya yang paling terror saya masak. Saya boleh buat cekuduk pisang. Okey. Kalau dekat rumah memang saya akan buat cekuduk pisang. Itu orang kata kepakaran saya. Okey, sekarang ni pun dah bergelar bapa kepada dua orang cahaya mata kan. Okey, sebagai bapa ni kadang-kadang kita nak memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Betul. Kan. Dan termasuk dari segi pemakanan. Betul. Jadi Ahmad dan juga Nina, bagaimana Ahmad nak memastikan anak-anak tumbuh sihat dengan pemakanan yang baik? Saya rasa matlamat utama saya yang paling penting adalah untuk anak-anak saya makan. Dan yang paling penting, kalau boleh kita nak kurangkan makanan-makanan yang tidak sihat sangat. Contoh macam mi segera atau makanan-makanan segera. Tapi yang paling penting untuk saya, nombor satu, anak saya mesti makan. Dan saya dan Nina berjaya membrainwashkan diorang. Makanan nombor satu yang diorang paling suka adalah nasi kandak. Kalau apa-apa sekalipun nak makan apa, nasi kandak. Nasi kandak tu dia simple lah. Nasi kandak dia simple. Nasi putih, ayam goreng, itu adalah nasi kandak untuk diorang. Okey. Simple. Yang penting ada carbs, ada protein, lepas tu ada sikit sayur. Kadang-kadang bila ni kita masak macam apa mix veggie, yang penting diorang makan. And kita bagi tambahan lain lah, contoh macam susu. So bagi ada kalsium dalam tu untuk diorang sihat. Dulu mungkin saya tak dapat atau saya pernah dapat. Tapi sekarang yang paling penting, nombor satu, yang penting diorang mesti makan. Anak yang sulung dan nombor 2 umur berapa sekarang? Okey, yang sulung umur 9, nombor 2 umur 5 tahun. Okey, jadi beritahu tadi ajar mereka makan nasi kandar kan? Betul. Maksudnya kat sini Ahmad dan juga isteri tak terlalu mengokor ataupun menyekat pemakanan anak-anak. Maksudnya beri makan apa yang mereka. Yang penting diorang makan. Yang paling penting, contoh saya tak kisahlah korang nak makan apa. Yang paling penting korang makan.